C-A-N-T-I-K. Bunyinya macam mana? Cantik. Sebab semua orang perempuan nak cantik. Ni nak datang sini diskusi kita diva solehah ni, ya Allah. Berapa kali dah lilit tudung, berapa kali dah tengok cermin. Cermin di rumah tengok, lepas dalam kereta, cermin kereta pun tengok. Lepas tu dalam handbag. Dalam handbag semua ada cermin ke tak ada? Ada, termasuklah I yang bercakap ni kan. Dalam handbag pun tengok cermin. Tengah berjalan dekat sini, cermin siapa ada dekat situ, belik lagi. Maknanya orang perempuan ni semua nak cantik-cantik belaka. Justru nak jadi diva yang solehah ada dalam perkataan cantik, ya. C yang pertama sekali, dah bersedia ke belum semua? Dah, ya. C yang pertama sekali ialah cantik wajah, cantik hati. Apa gunanya seseorang itu wajahnya cantik, mukanya licin, tak payah nak buat facial. Kita ni sebulan sekali kena pergi buat facial. Dia, ya Allah, muka licin macam kulit apa orang kata? Macam kulit apa benda? Kulit telur kan? Oh ya Allah, teringin muka macam tu kan? Muka licin macam kulit telur. Bagus. Cantik tu cantik wajah. Tapi itu bukan diva solehah. Kerana diva solehah, C yang pertama ini adalah cantik wajah, cantik hatinya. Apa artinya wajahnya cantik? Macam kita kata tadi, macam apa telur tadi? Telur ayam pernah katakan, ya. Muka cantik tadi, tapi hatinya, ya Allah, hasad, dengki, iri hati, busuk hati, kecil hati, makan hati, lama-lama mati. Soal hati era Fazira. Ya, jadi cantik wajah, cantik hati. Diva solehah yang wajah mereka cantik ini, cantik dengan siraman wudu. Wajah ada nur. Bukan sekadar cantik dengan siraman wudu, tapi wajah seorang diva solehah ini sentiasa tunduk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diva solehah yang ada C yang pertama, cantik wajah, cantik hati. Muka mereka yang diva solehah ni tak ada injek sana, injek sini tau. Tak ada botox-botox. You all ada pakai botox ke? Ustazah kan pernah jumpa orang. I nak story, you all nak dengar? Ustazah kan ramai jumpa orang. Bila Ustazah jumpa orang ni, mula-mula jumpa muka dia macam lain. Tahu Kak Ida? Tiba-tiba baru-baru ni bila jumpa, ya Allah, terkejut. Dagu dia punya tajam, muka dia dah jadi lain dah. Tanya, punya tanya, risik punya risik. Rupa-rupanya dia buat apa kat muka dia? Dia buat botok, nak senyum pun susah, rugi pahala. Sedangkan senyum adalah sedekah, senyum rahsia awet muda. Jadi mereka yang cantik wajah, cantik hati adalah berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak syirik kepada Allah, tak pakai susuk, tak ada campi-campi serapah, tapi dengan nur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang seterusnya, huruf apa? A, ya. A ini ialah apa? A ini ialah akhlak. Muka dah cantik, hati dah okey, diva solehah, akhlaknya kena cantik, akhlaknya kena bagus, kena ada sifat pemalu. Hari ini kita sedih, ya Allah Amira, kan? Bila kita tengok kan, semua sekarang ni semua ada Facebook, ada Twitter. Kita tengok kadang-kadang dekat Facebook tu, ya Allah, orang perempuan hantar gambar macam-macam. Mana akhlaknya? Mana sifat malunya? Sedangkan Nabi bersabda, al-haya'u minal iman wal iman fil jannah. Malu itu adalah sebahagian daripada ciri orang yang beriman, dan orang yang ada sifat malu ini tempat mereka dalam syurga. Ustazah teringat tau, masa Ustazah belajar dulu, ya, sebab moderator kita sebut tadi Ustazah belajar dekat Maktab Mahmud Al-Ustaz Kedah, ya. Ustazah head prefect puteri. Head prefect putera tu nama dia Wan Akasha. You all kenal? Kan? Jangan ngorak tau, kenal je tak apa tau. Tiba-tiba Ustazah masuk dekat bilik pengawas, hantar file. Bila Ustazah hantar file, Ustazah tak tahu kata head prefect putera tu ada dekat situ. I memang tak tahu, bukan I tahu baru I nak pergi hantar, tak, I memang tak tahu. Bila Ustazah sampai dekat bilik pengawas tu, Ustazah letak file, tengok-tengok, ya Allah, malu gila, head prefect putera ada dekat situ. Tiba-tiba you know head prefect putera tanya apa dekat Ustazah. Head prefect putera tu, ya Allah, warak.
Dia tak tengok muka head prefect puteri. Dia ambil file tu, cikgu-cikgu banyak kan, bukan berdua-duaan tau, dosa ya. Dia ambil file tu, dia pegang file, dia tengok file, dia tak tengok muka head prefect puteri tu. Dia tengok file, dia kata, saya tertarik dekat Siti Nur. Siti Nur tertarik tak dekat saya. Dalam hati ustazah ni, apa main tarik-tarik pula ni kan ya. Ya Allah, soalan begitu diajukan kepada head prefect puteri. Cuba teka, ustazah jawab apa? Suka ke tak suka? Astaghfirullahalazim, kan kita kata diva soleha, akhlak diva soleha, malu. Ustazah bila tanya soalan macam tu, saya suka kat Siti Nur, Siti Nur suka kat saya tertarik kat Siti Nur, Siti Nur tertarik dekat saya. Ya Allah, ustazah punya tunduk, buat U-turn, pusing belakang, terus jalan, masuk dalam kelas sambil jalan tunduk. Dalam hati tu, sukalah kan? Dalam hati, tapi tak lafazkan. Sebab mak kita didik kita, ayah kita didik kita. Orang perempuan nak jadi wanita soleha, nak jadi diva soleha, kena ada sifat malu, hiasi diri dengan akhlak yang mulia. Akhlak mulia ni terlalu banyak. Diva yang soleha tidak bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Diva yang soleha tidak melakukan maksiat dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mainlah kapal-kapal, tak mainlah dating. Ni ada dating kapal-kapal ke? Ada ke tak ada? Tak ada. Alhamdulillah, you all dah jadi diva soleha. Tak cukup dengan huruf A. Huruf apa yang seterusnya? Yang seterusnya adalah huruf N. Diva yang soleha ini, N ini adalah nama. Namanya nama yang baik-baik. Jangan dibangga dengan nama barat, bangga dengan nama Islam. Letak nama yang baik-baik. Khadijah, isteri Nabi. Dah cantik dah Khadijah, tapi tak panggil Khadijah, dia panggil apa? Astaghfirullahalazim, lepas jangan panggil dia Katie ya. Jadi nama yang baik-baik, sebab nama merupakan doa. Hari-hari mak kita panggil kita, kalau nama itu baik, maknanya yang baik. Semoga berkat mulut mak kita panggil kita, kita jadi diva soleha, kita jadi wanita yang soleha. And ini bukan sekadar nama, and ini juga nasihat. Nak jadi diva soleha, kalau ada orang nasihat kita ke arah kebaikan, terima. Jangan bila orang nasihat kita, kita pergi kata kat dia, mana boleh nak bagi nasihat dekat diva. Astaghfirullahalazim. Kau ada? Astaghfirullahalazim. Belajar cara orang sekarang untuk modal ceramah. And ini adalah nasihat. Orang bagi nasihat kat kita, nasihat itu baik, kita terima, kita amalkan bersama-sama. T ini ialah takwa. Diva yang soleha, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali mendefinisikan takwa ini adalah takut kepada Allah, taat kepada Allah. Jadi T ini ialah takut dan taat, kembali rujuk kepada takwa. Diva soleha nak buat apa sekalipun, ya Allah, Allah nampak. Ya Allah, Allah perhatikan. Ya Allah, kalau buat baik, alhamdulillah, ditulis sebagai pahala di bahu kanan. Ya Allah, kalau buat dosa, kalau buat maksiat, mak bapak tak nampak, orang lain tak nampak, tetapi Allah nampak. Bimbang di bahu kiri, ditulis sebagai dosa. Takut kepada Allah. Bila diva soleha ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, justru diva soleha ini akan tunduk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah aja puan-puan yang ustazah kasih sekalian ya. Takwa ni maksudnya buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. So simple. Huruf yang seterusnya, huruf apa? Huruf I. I ini ialah ilmu. Kita nak jadi diva yang soleha, kita kena banyak tuntut ilmu. Alhamdulillah, majlisnya begini hebat. Diskusi yang dianjurkan oleh pihak penganjur, tajuk diva soleha, datang beramai-ramai di masjid, di surau, ada program-program ilmu. Pergi di pejabat kita, di TV, buka TV, tengok semanis kurma. Bukan manisnya kurma ini ya. Tuntut ilmu. Sekarang ni untung ya. Sekarang ni pergi mana-mana sekalipun ada majlis ilmu yang kita sedang berada sekarang ini, Masya Allah. Bukan kita duduk dekat pusat membeli belah saja. Ini taman-taman syurga. Bukan ramai ni saja ada, tapi penuh dengan para malaikat yang sedang mendoakan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi diva yang soleha, rajin menuntut ilmu. Yang seterusnya huruf apa?
Huruf K. K ini ialah keredaan. Nak jadi diva yang soleha, pertama, dapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dapatkan keredaan daripada kedua ibu bapa. Bagi yang dah mendirikan rumah tangga, dapatkan keredaan daripada suami. Keredaan daripada Allah, kita dah cerita tadi, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Keredaan daripada suami senang saja. Nak keluar rumah tadi, ada salam cium tangan suami, ada ke tak ada? Ada, alhamdulillah. Malam-malam sebelum nak tidur, sebelum nak berdengkur tu, kalau nak jadi isteri yang soleha, ada salam dengan suami, cium tangan suami, ada ke tak ada? Alhamdulillah, dapat redha suami, minta ampun dengan suami, minta izin kepada suami. Dan diva yang soleha bukan sekadar dapat keredaan daripada Allah, keredaan bersama dengan suami tercinta, tapi satu lagi yang akan menentukan kita soleha, yang akan menentukan kita menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berjaya mendapat keredaan daripada kedua ibu bapa. Apa artinya wajah yang cantik? Apa artinya pandai jaga kesihatan, luar dalam jaga sebab nak jadi diva yang soleha? Apa artinya dengan orang kita baik, dengan orang kita terkenal sebagai pemurah dan sebagainya, tapi di hati mak dan ayah, ada ibu yang terasa dengan anak-anak. Ada ayah, ada ibu yang terguris dengan kata-kata kasar daripada anak yang kononnya diva tetapi tidak menjadi diva soleha. Ingat, para diva soleha sekalian, tanpa ayah dan ibu, mana mungkin kita lahir ke dunia ini? Tanpa ayah dan ibu, tak bisa kita melihat bulan dan matahari. Tanpa pengorbanan mak dan ayah kita, siapalah kita pada hari ini? Jumpa mak, jumpa ayah, peluk mak, peluk ayah, cium mak, cium ayah. Raya tinggal berapa hari saja lagi, balik kampung. Siapa lah yang tak bagi balik kampung tu kan ya? Balik kampung, berbakti kepada kedua ibu bapa, minta ampun dengan mak dan ayah kita. Bimbang kalau kita tak minta ampun dengan mak dan ayah kita dan kita tak sempat, tiba-tiba mak kita pergi meninggalkan kita, ayah kita pergi meninggalkan kita, dalam keadaan anak tersebut menjadi anak yang derhaka. Ada anak dia sedar, ya Allah, bila Ustaz cakap macam ni, ada dosa dengan mak, ada dosa dengan ayah. Nak balik kampung lah, nak minta ampun dengan mak dan ayah sebab dah rasa tak tenang, dah rasa tak bahagia. Anak pun dah mula melawan. Balik kampung, yang menyambut kepulangan anak yang derhaka ini bukan mak dan ayah yang masih hidup, tetapi jenazah mak, jenazah ayah yang terbaring di muka pintu. Kita tak sempat nak peluk tubuh badan mak ayah yang masih panas, yang masih hidup, tetapi yang dipeluk ialah jenazah mak dan ayah yang sudah dibaluti kain kapan serba putih. Justru jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang soleha, diva yang soleha, pasti mendapatkan redha Allah, redha suami dan juga redha kedua ibu bapa.